Orang ramai kini diingatkan supaya lebih berwaspada ketika menghulurkan bantuan kepada individu tidak dikenali, khususnya di kawasan hentian rehat dan rawat. Satu perkongsian tular mendedahkan taktik licik dipercayai digunakan oleh seorang lelaki yang didakwa warga asing untuk meraih simpati pengguna jalan raya. Kejadian tersebut dilaporkan berlaku di sebuah stesen minyak di kawasan rehat dan rawat Gunung Semanggol pada hari Ahad lalu. Menurut seorang wanita dikenali sebagai Marcia Azhar, berusia 24 tahun, lelaki berkenaan dilihat memandu sebuah kenderaan jenis Pero 2 Ativa dan menghampiri mereka dengan alasan menghadapi kesulitan kewangan. Lelaki itu mendakwa kad ATM miliknya telah disekat, selain menyatakan bahawa kenderaannya kehabisan minyak. Lebih menyentuh emosi, lelaki tersebut turut maklumkan bahawa dia sedang dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur bersama isteri dan anak kecil, serta tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Nada percakapannya yang sopan dan tenang menyebabkan Marcia dan ayahnya berasa simpati lalu menghulurkan bantuan sebanyak RM10. Namun begitu, situasi tersebut mula menimbulkan keraguan apabila lelaki berkenaan didakwa cuba menyembunyikan wajahnya sebaik menyedari dirinya sedang diperhatikan. Tindakan mencurigakan itu membuatkan Marcia percaya bahawa ia bukanlah kejadian sebenar, sebaliknya satu taktik penipuan yang dirancang untuk memperdaya orang ramai. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan hela seperti ini, khususnya apabila melibatkan cerita simpati berkaitan keluarga dan anak kecil. Orang ramai disaran untuk lebih berhati-hati dan tidak sewenang-wenangnya memberikan wang kepada individu yang tidak dikenali. Dalam banyak kes yang pernah dilaporkan sebelum ini, modus operandi sebegini sering digunakan oleh sindiket tertentu yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain bagi mengelakkan dikesan pihak berkuasa. Mereka biasanya menggunakan skrip yang sama dan menyasarkan kawasan tumpuan seperti stesen minyak dan RR. Tinjauan di ruangan komen mendapati ramai pengguna turut berkongsi pengalaman serupa di lokasi berbeza. Ada yang mendakwa pernah berdepan situasi sama di Johor dan Nilai Selatan dengan individu menggunakan alasan hampir serupa untuk mendapatkan wang. Orang ramai turut menggesa pihak berwajib agar mengambil tindakan terhadap kegiatan ini kerana dikhawatiri boleh berleluasa dan mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Kesimpulannya, sikap prihatin dan ingin membantu sememangnya satu nilai murni, namun dalam keadaan semasa, kewaspadaan perlu diutamakan bagi mengelakkan diri menjadi mangsa penipuan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.